Dekat Johor ada satu pelabuhan baru yang bakal menjadi satu game changer bukan sahaja dekat Malaysia akan tetapi dekat Asia, iaitu Maharani Freeport yang lokasinya dekat Muar Johor dan juga sekarang ni menjadi Freeport tenaga pertama dekat Malaysia. Guys, nak cerita sikit lah dengan korang Maharani Freeport ni sebenarnya dia bukanlah projek yang tiba-tiba je muncul. Akan tetapi dia sudah dirancang dengan rapi sejak beberapa tahun lepas apabila Kerajaan Negeri Johor dan juga pelabur melihat potensi Selat Melaka ni sebagai laluan minyak tersibuk dekat dunia yang Malaysia masih belum lagi manfaatkan. Sasaran utama projek ni adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai pemain besar dalam rantaian minyak global, menarik pelaburan jangka panjang yang boleh mencecah lebih RM144 bilion, mencipta puluhan ribuan pekerjaan dan wujudkan ekosistem baru yang merangkumi oil trading, storage, petrokimia, logistik dan pusat kewangan tenaga. Dengan kata lain, ia dibina untuk reposition Malaysia dalam peta ekonomi serantau sebagai hub tenaga masa depan. Dengan keluasan 3,200 ekar, pelabuhan air yang boleh menerima kapal gergasi VLCC dan konsep Freeport bebas cukai, ia terus menjadi magnet untuk oil trading, storage, STS, blending dan juga logistik global. Dari sudut ekonomi pula, projek ni sebenarnya satu lonjakan yang sangat besar Malaysia ke arah industri tenaga dan maritim yang sebelum ni kita masih belum menguasai. Gabungan Energy Hub, Deep Seaport Industrial Park dan Financial Hub menjadikan Maharani Freeport ini sebagai enjin pertumbuhan baru negara dan ditambah pula dengan insentif cukai yang kompetitif membuatkan ramai trader dan syarikat minyak mula memandang Johor sebagai alternatif yang kompetitif dan lebih fleksibel berbanding Singapura.